Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya juga ingin mengambil bahagian dalam membahaskan di Kementerian Pengajian Tinggi ini, Tan Sri. Ada 2-3 perkara, Tan Sri. Saya besar di Singapura, Tan Sri. Universiti Melaya di Bukit Timah. Sebelum merdeka. Ini nak beritahu budak-budak mahasiswa, khususnya orang-orang Melayu. Tak ada 50 orang Melayu, Tan Sri, menjadi penuntutnya. Yang ada antaranya Tun Mahathir, Tun Siti Asma, itu. Lain, jangan harap. Tapi dengan tanggungjawab Kerajaan Barisan Nasional dari dulu, Tan Sri, 54 tahun lamanya, dari Universiti Melaya di Singapura, di Bukit Timah, dipindahkan ke Universiti Melaya di Kuala Lumpur. Hari ini 20 Universiti Pengajian Tinggi. Puluhan ribu, ratusan ribu, Tan Sri. Anak-anak Melayu di ulu-ulu, di kampung-kampung, di bandar-bandar, di mana-mana berpeluang. Dan hari ini lebih pada 1 juta budak-budak Melayu dan juga budak-budak negara Malaysia ni yang mendapat ijazah, diploma daripada pusat-pusat pengajian tinggi yang beratus bilion kerajaan belanja hari ini, tahun ini 12 bilion tadi untuk tahun 2012. Janganlah budi baik kerajaan yang begini baik sikit-sikit demonstrasi. Aku jadi topik penting. Kita, Tan Sri, universiti ni, Tan Sri, kita nakkan keterampilan mahasiswa-mahasiswi kita berkemahiran, mempunyai ilmu yang tinggi dan berbagai-bagai sifat mulia manusia, Tan Sri. Kerana ini menjadi pemangkin kepada kemajuan dan pembangunan masa kini dan masa depan negara, Tan Sri. Kita harap mereka mendapat kerjaya yang baik-baik, mengubah nafkah hidup keluarga. Dulu nak beli basikal payah, hari ini dengan ijazah yang ada, kereta Mercedes pun mampu kita buat. Terima kasihlah Tan Sri. Saya tak ada masa. Minta maaf kawan, sahabat, balik pulau. Nantilah, biarlah saya ni shift malam, Tan Sri. Bagilah peluang saya. Saya ada kerja tadi. Saya juga shift malam yang berhormat. Sama-sama kita shift malam yang berhormat. Sedang bekerja, Tan Sri, daripada pagi, Tan Sri. Walaupun tak datang parlimen, tapi kerana tanggungjawab seorang ahli parlimen, datang juga walaupun malam, Tan Sri. Dan terima kasih Tan Sri memberikan saya peluang. Ni. Dan kita mahu juga mereka menjadi pemimpin pelapis, menggantikan pemimpin-pemimpin yang ada pada hari ini. Mereka lah juga besok entah Perdana Menteri yang ke-19 jadi Perdana Menteri, siapa tahu. Ni. Dan memang inilah ruang yang kita bagi. Tapi janganlah pasal aku kita hilang punca, hilang arah, Tan Sri. Yang patut dimalukan oleh mahasiswa kita, bagaimana pencapaian mereka. Bukan berpolitik waktu ini, mati-matian pelajaran kita tercecer ke belakang. Mahasiswa di Malaysia ini bukan bertanding antara UM, UKM, you nak bertanding dengan penuntut-penuntut Indonesia, Singapura, Jepun, England, Amerika. Itu tempat anda bertanding. Bertanding cara kampungan. Saya pergi memberikan beasiswa 2.2. Come on man, 2 kali 2 baik saya yang tak lepas universiti ni, Tan Sri. Orang nak 3.8. Tunjukkan kebolehan. Mereka yang berkecimpung dalam politik sambil belajar ni, apakah tak rasa malu dengan diri sendiri? Tidak akan mencabar diri sendiri? Apa yang sepatut kita buat sebagai anak bangsa, anak Malaysia? Apa yang patut kita sumbangkan? Diri kita, sumbangan pendidikan yang tinggi. Main politik gila babi, Tan Sri. Apa benda sampai ke mana, Tan Sri? Menjadi alat setengah-setengah parti politik yang kadang-kadang sebenarnya merugikan. Tolonglah, saya tak maulah
anak-anak kita ni tadi hilang fokus ke lain tadi. Geramlah saya tadi. Dan mereka ini menyindir Perdana Menteri kan? Mereka tolong tingkatkan pencapaian keilmuan anda, baru tepuk dada tanya selera. Kalau kita punya pencapaian dalam keilmuan kita merosot, merodom, malulah. Ini Tan Sri, ini Ya Muhammad Timbalan Menteri, apa tugas anda? Apa tugas anda menjadi kepala dan kementerian ini? Bagaimana arah tuju mahasiswa kita? Katakan yang benar kepada mereka supaya mereka sadar. Jangan mereka lalai. Jangan dilalaikan oleh parti membangkang. Astagfirullahaladzim. Ini tadi. Tadi saya Seri Gading tadi ada universiti Tun Hussein On. Ini ditaja oleh UMNO bahagian Gading tadi. Waktu Tun Hussein On jadi Perdana Menteri, kita war-warkan UMNO Tan Sri yang minta. Bukan PAS, bukan PKR lagi tak ada nama Tan Sri. Bila dia tiba ni? Betul lah saya bukan lulusan universiti, tapi saya memungkinkan anak-anak turut sama dalam universiti. Apa tak besar saya punya jasa? Nak terima kasih dengan PAS, nak terima kasih dengan PKR, apa benda? Lebih-lebih DAP apa? Terima kasih dengan UMNO, Barisan Nasional yang mewujudkan universiti pengajian tinggi Tan Sri. No. Saya hidup mula di bandaraya Singapura yang lebih moden daripada budak-budak moden yang hadir hari ini. Saya bukan budak kampungan Tan Sri. Saya budak kampung. Nih, bukan. Saya nak cerita bagaimana pengalaman. Cuma kesempatan tak ada dulu. Kalau saya ada kesempatan lebih pada masa kepala bapak masa saya pun dapat Tan Sri. No. Sebab sistem Melayu, contoh 50 budak Melayu tak ada tadi. Kesempatan tak ada. Tan Sri, minta maaf budak-budak di ujung kampung Tan Sri. Kalau tidak dengan dasar pelajaran kerajaan UMNO Barisan Nasional, mana mungkin dia sampai ke universiti, lepas tu dipanggil lagi biasa free. Hari ini keluar jadi pensyarah, maki kerajaan, apa benda punya manusia Tan Sri. Okeylah.